Okey guys, so sekarang kita masuk pula pada bahagian cara mengenali logam. Macam mana cara kita mengenali logam? Contohnya, kita ada satu logam di hadapan awak ni, ada satu logam. Awak boleh agak tak ini adalah logam apa? Aluminium ke, stainless steel ke, ataupun my steel. Jadi saya masih lagi dibantu dengan Encik Nizam yang berada di bawah sana untuk mengetahui cara-cara mengenali logam. Jadi logam my steel percikan apinya banyak dan panjang, manakala percikan untuk stainless steel adalah pendek dan sedikit percikannya. Manakala aluminium pula tiada percikan. Macam mana kita nak tahu percikan ataupun ada percikan ataupun tidak? Kita menggunakan cara mencanai menggunakan grinder. Mencanai menggunakan grinder ni akan dibuat oleh Encik Nizam sebentar lagi. So dekat sini kita ada beberapa jenis logam, dan logam tersebut adalah yang pertama kita ada logam jenis aluminium. Okey, ini adalah aluminium. Dan seterusnya adalah logam stainless steel. Bukan my steel, stainless steel. Dan seterusnya barulah logam my steel. Jadi ketiga-tiga logam ni ada perbezaan dia. Di mana dari segi percikan lah. Dekat situ kita boleh membezakan. Okey, Cik Nizam boleh tunjukkan sedikit percikan daripada logam my steel. Okey, yang pertama, safety kena jaga. Logam my steel Okey, logam my steel kalau awak nampak tadi percikan dia banyak dan panjang. Jadi itu adalah logam my steel. Yang kedua kita akan menggunakan logam stainless steel. Itu adalah untuk logam stainless steel. Jadi percikannya sedikit dan pendek. Itu adalah untuk logam jenis stainless steel. Dan macam mana pula percikan untuk logam aluminium ni? Macam yang awak nampak, aluminium ni tak mengeluarkan apa-apa percikan, dan itu menunjukkan aluminium ni tidak 100% logam asli lah. Jadi itu menunjukkan dia aluminium. Jadi sekiranya awak ada soalan ataupun pertanyaan, bolehlah bertanyakan di ruang komen ataupun secara live. Hidupkan kamera anda lah sekarang.